guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to YouTube channel Dak Jam. Yang belum subscribe, pastikan korang dah tekan tombol subscribe dekat bawah. Like, follow dan share. Follow akaun TikTok dan juga Instagram Dak Jam untuk info short yang lebih menarik. Hari ni aku nak share korang satu rem yang dikeluarkan oleh RCB SP500. Okay, aku dah pernah review sport rem ni sebelum ni dekat aku punya TikTok. Cuma edisi kali ni aku nak buat sport rem ni custom. Okay, custom yang mana depan belakang saiz 1.4 1.4. Okey, untuk makluman korang, untuk market Malaysia, okey, SP500 ni dia ada keluar untuk Y16 1.6 1.6, Y15 ataupun Y15 16 lah. 1.6 1.6 depan belakang. RS pun ada depan belakang, aku tak sure berapa, tapi ikut saiz standard. Jadi saiz paling kecil yang ada untuk market Malaysia, depan dia 1.4, belakang 1.6. Cuma itu hanya valid untuk model Lagenda ataupun LC135, yang mana belakang dia tak pakai disc. Jadi bila belakang tak pakai disc, problem bila nak masuk dekat motor Y16 ataupun Y15. Okey, jadi kalau Y15 nak pakai lebih kecil, dia boleh pakai yang 1.6 1.6 saja. Tapi lebih kecil dari tu memang tak ada. Jadi dekat sini aku dah beli dua set, okey, 1.4 1.4. Maksudnya aku beli sport rem Lagenda ni dua. Okey, sebab tu market sport rem ni, kalau korang nak beli yang dah siap custom, hub custom belakang, dorang jual hampir 1,500 lah lebih kurang harga dia. Jadi dekat tangan aku ni ada sebiji 1.4 depan. Okey, yang satu lagi ada dekat machine shop. Okey, aku dah hantar dah. Nanti aku tunjuk korang macam mana dia potong. Okey, lepas tu hub custom apa yang aku nak pakai dekat sport rem 1.4 SP500 ni. Okey, untuk pengetahuan korang, dah lama dah aku pakai rem yang FG525 ni. Memang dia punya bearing susah sangat nak pecah. Memang tak pernah pecah lah, tak pernah ada isu bearing lah sepanjang aku pakai FG525 ni. Sebab sistem push dia tu memang mantap. Okey, jadi ini rupa 1.4 kalau korang tengok. Disebabkan motor aku nanti ni, aku nak upgrade dia punya CC 322 lebih kurang. So motor pun ada banyak. Okay, aku akan jadikan motor ni kurang bawa lah lepas ni. Walaupun sebelum ni aku banyak bawa. So aku nak buat spek-spek ala-ala racing sikit, macam yang korang minta. Okay, okay, ni rem dia, rem custom dia. Tunjuk korang. So ni tayar dah pasang lah. Yang ini belah belakang lah. Yang belah depan ya. So ni rem lama aku, nampak? Ni belah depan, okey, belah belakang sama je saiz dia, beza dia. Okey, ni. Yang ni yang kita minta delay sikit. Okey, ni aku tunjuk korang ya. Yang mana korang nak tahu macam mana risikonya rem custom ni, kat sini aku tunjuk. Okey. Jadi nak pakai rem custom ni, dia kena delay sikit lah benda ni. Tak banyak pun, delay sikit je. Tengok tu, nampak? Delay sini, dalam ni pun delay. Lepas tu dekat bush dalam ni pun delay juga. Semua tempat delay lah sebab nak pasang custom tu. Dan yang paling nampak sikit dia punya risiko tu lubang yang dia tebuk ni. 4 lubang ni dia tebuk supaya nak tembus sampai ke belah disc depan ni, nampak? Okay, dekat sini korang tengok ada satu lubang yang tak berapa nak perfect lah ni lah. Okay, dia sekadar berpusing tu dia dapat tahan lah. Tapi ni kuat lah, bagi aku ni kuat sebab tebal juga. Okay, kalau korang tengok tebal nampak tu? Tu ketebalan dia. Okey. Cuma yang ni dia terputus sebab design SP500 ni dia memang ada lubang-lubang. So 4 lubang ni perfect, 3, 1 ni je. Tapi bagi aku ni okey lagi, tebal lagi. Okey, right? So hub custom yang aku pakai ni, aku pakai yang macam rem lama aku juga sebab dia ada collar bush dia tau. Hypertech punya brand ni dia ada buat benda ni. Tu yang aku berminat nak pakai yang jenis custom ni. Okay, dia macam rem FG525 yang aku pakai juga. Dia punya cara dia bekerja tu. Masuk macam ni nampak? Dia masuk macam ni. Sekarang ni hub custom ni tak ada masalah. Yang masalah sekarang bush tengah dia tu. Okay, sebab dia depend dengan rem yang korang dapat lah. Okay, yang pasti korang kena buat dia punya bush dalam tu, collar bush dia tu, dia mesti ngam-ngam tau antara bearing dengan bearing dia. Okay, bila korang ikat nanti dia tak ada gap. Kalau dia kurang, dia akan tendang.
apa tu, kalau dia lebih, dia akan tendang bearing yang ada. So bearing boleh pecah. Kalau dia lebih sangat pun sama, dia boleh tendang juga. Okay, ni contoh, ni aku tunjuk. Ni Maman tolong aku gosok tadi sebab dia kurang 1.8 mm. Okay, jadi aku ada bush washer yang 2 mm. Jadi welding kita buang 0.2 mm tadi tu yang gosok tu. Okay, ni bush dalam dia, aku tunjuk korang macam mana dia punya berfungsi. Okay, duduk sini. Ni sebiji macam rim lama punya sistem, nampak? Dia ada taper sini. Okay, duduk. Nampak? Dia akan keluar sini, nampak? So bila dekat rim, nampak? Bila dekat rim nampak? Dia macam ni. Jadi okay, bila ikat skru nanti, skru dia akan tembus daripada sini sampai belah disk ni. Dia bersambung terus. Tak ada nak masuk kan. Masuk dia punya. Tapi ni depan-depan kita buat ni. Main silang. Depan-depan. Depan-depan kan. Bagus saiz. Dia betul. Ni kecil daripada settle ikat. Dia macam mana pun, kalau korang nak ikat hub custom ni, dia mesti kiri kanan bearing dia touch dengan dia punya collar bush dalam. Nampak? Ni dia dah touch. So dia dah okey ni. Maksudnya kerja kat sini dah selesai. Okey. nama dia pakai ni tak pakai picture macam. Ni collar bush dia untuk yang hub sprocket belah sini, nampak? Okey, sama dia masuk. So yang dekat rem dah settle, dah settle. Dekat sini pula dia mesti fit. Ni kat sini. Sini pun tengok nampak dia tak ada free play lah. Dia tak boleh gerak. Sini pun dah rapat, nampak? Dah rapat. Jauh sikit. Okey, nampak? Ni pun dah rapat. Dekat sini pun dah tak ada bergerak dah collar bush dia. Collar bush luar dengan dalam dia fit, bersentuh dengan bearing. Okey. Macam ni baru confident kau nak pakai. Risiko bearing pecah pun kurang. Okey, mantap. Lepas tu yang ini sebenarnya dia punya spacer ni untuk yang nak pakai disk. Macam ni duduk dia. Getah dia. Ni bos dia bagi lah. Depend kau nak pakai ke tak. Sekejap ni macam ni Ni skru yang dia bagi ni, nampak ni macam payung ni. Ni memang duduk kat sini, nampak? Dia tak boleh, dia memang nak buat supaya dia tak bergerak. So Hypertech buat ni sebenarnya memang dia dah kaji dah benda yang dia tak nak terjadi. Okey, tapi benda tak ada tebal sangat pun, nipis je. Setakat brake okey kot. Okey, ni kat sini duduk dia. Lepas tu kat luar baru korang letak di belakang. Okey, ni korang Loctite juga sama. Kena Loctite geng. Benda ni. Lagi-lagi benda yang spacer tambahan kena ada Loctite. Di belakang ni saiz 200mm atau 4mm dia punya tebal. Ini RCB punya 3.5. Okey, tengok tu kan dia masuk ngam cun je. Okey. Sudah jadilah rim belakang, nampak? Sini. Okey. Mantap. Okey, ni kita nak tengok dia punya pusingan dia, tengok ada gelong tak? Jam aku kurang 5 jam. Setakat ni mantap. Okey. Rata geng. Tak ada gelong. Okey. Mantap. Mantap. Okey, perfect. Cun. Okey, sekarang ni problem dia bilang pasang motor nanti. Aku rasa mungkin macam Maman cakap tadi, mungkin disk dia mungkin terkeluar ke dalam, tapi itu tak ada masalah sebab aku pakai P34. P34 bracket dia tak mati. So dia boleh gerak. Sebab dia tak washer kiri kanan. Okey, yang penting belah rantai ni je mantap. Right? Okey, so depan dah settle, korang tengok. Center. Okey. Bush kiri kanan pun bagi aku dah perfect dah. Brake pun cun. Belakang ni aku pakai sprocket lama lah. Okay, saiz 29.
Right, so belakang aku dah settle pasang. Kalau belakang ni kira bush ni tak complete lagi. Aku kena buat yang proper punya. Cuma ni setup berapa mm yang aku nak lah. Ada washer sedikit, aku tambah dekat bracket P34 RCB ni. Sini satu, lebih kurang 2mm. Okay, bush aku pakai bush yang Pro Taper bagi untuk up custom ni. Okay, belah kiri pun sama, aku custom. Yang dia bagi ni standard Y punya, memang tak boleh pakai lah. Okay, aku nak pendek sikit, jadi aku pakai apa yang ada kat sini. Ni dua bush, dua lapik untuk dapatkan center dia. Tengok. Right, sekarang ni dah mantap dah. Okay, SP500 1.4 depan belakang, custom hub sprocket Hypertech color gold. Okay, aku belanja korang pada tepi, geng. Okay, motor aku ni dah nampak suram-suram je, geng. Okay, dia dah kegelapan sedikit aku dah banyak masukkan barang-barang kegelapan, dia dah jadi macam kegelapan dah motor ni. Okay, ada counter sikit dengan color gold kat sini. Ini pun sebab tak ada stok color hitam dengan color silver, jadi aku pakai color gold lah. Korang boleh tengok sini fitting dia. Bila mana dia punya gap antara bush getah dia dengan hub sprocket ni rapat, maksudnya setting bush korang tu dah cun dah. Okay, itu antara petua dia lah. Okay, kalau dia ada gap renggang, dia boleh goyang, maksudnya ada something wrong dekat collar bush korang ataupun bush dekat sprocket korang ni. Okay, yang ini aku buat, aku rasa dah tip top lah. Alright, mantap. Okay, korang boleh tengok belah sini pun sama, belah disc tip top. Dia bagi skru komplit. Memang dia bagi skru pendek tu sebab dia tak nak skru tu terlajak keluar sampai kena rem sini nampak. Jadi dia bagi pendek tu ngam-ngam saja. Adapter dia ni warna gold ni. Alright, jadi brake pun berfungsi dengan baik. Belakang, okay. Depan pun, depan tak ada masalah lah. Right, ni depan. Cuma depan ni aku tak puas hati sebab sini macam tak ada getah ataupun cover. Mungkin aku nak check cover yang tutup tu, okay, yang hitam tu, kiri kanan kalau boleh, sebab kita tak nak masuk air sangat dekat dia punya bearing tu. Okay, belakang memang cun. Dia punya getah dia bagi tutup. Luar dalam punya bush custom ni, dia punya bearing custom tu memang komplit dah dia bagi, nampak. Memang tak ada lubang untuk air masuk lah. Memang mantap. Alright, so aku tunjuk secara keseluruhan lah, bagi korang tengok. Okay, motor aku dah jadi ranggi balik, geng. Alright, cover set ni memang dah suram sangat. Memang aku nak tukar cover set lain. Jadi tak ada masalah lah kalau aku pakai rem kecil. Cuma tayar 70-80 untuk rem 1.4 ni, dia nampak donat sikit lah. Okay, donat ni sebenarnya cantik je, cun-cun. Kalau aku pakai 60-80 ni lagi mantap lah. Okay, tapi tayar jadi lagi kecil lah. Okay, macam mana, geng? Cuba korang komen kat bawah macam mana rem custom SP500 ni 1.4 depan belakang ni, mantap ke tak mantap. Okay, aku dah share tips kat korang. Jadi cost dia kat sini aku bagi tahu korang cost dia. Kalau korang beli yang dah siap pun lebih kurang 1,500 orang jual. Okay, kalau korang buat sendiri pun mungkin dalam korang beli rem tu dua mungkin 1,000 ataupun 900, depend lah. Okay, korang beli hub ni lagi custom, mungkin korang boleh jimat dalam 200-300 macam tu je. Okay, kalau korang nak buat sendiri macam aku, mungkin korang boleh jimat lebih kurang 200-300 saja. Okay, depend. Korang nak buat sendiri pun boleh, korang nak beli siap pun boleh. Alright, jadi itu saja aku nak share untuk episod kali ini. Semoga korang sihat-sihat selalu. Berjumpa lagi kita dalam episod akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera, geng. Ciao.